Harga dia tak mahal pun. Dalam So, sekarang kita tengah cabut air filter housing untuk kita buka ATF filter housing. Sini ATF filter housing, sini oil cooler filter housing. So kalau major service kena tukar dua sekali. Untuk ATF filter dengan oil cooler filter ni perlu ditukar setiap 60,000 maksimum. So korang kena sentiasa alert benda ni. Jangan terlajak untuk elakkan major problem. Salah satunya gearbox. So bila kena gearbox boleh tahu maintenance dia berapa. Memang sangat expensive. So untuk elakkan tu kita jaga servis ni. So sekarang kita kena buka oil cooler filter housing. So untuk proses buat major service model W177 ni memang ambil masa yang agak lama. So untuk korang yang tak ada masa untuk tunggu dekat workshop, boleh request dengan kita, minta kita datang buat dekat office ataupun rumah korang. Macam mana buka, dah lama tak buat. Ok, so sekarang ni kita dah proses nak buka ATF filter. ATF filter dia duduk dekat depan tau, bukan duduk dekat bawah, dia special sikit. So nak buka ATF filter ni memang sangat-sangat rumit dan ambil masa. Ok, so berjaya sudah kita buka. Untuk major service ni kita guna ATF filter original, gasket ATF original, oil cooler filter original, oil seal gasket oil cooler pun original, bersama dengan spark plug pun original plug. So sekarang kita nak masukkan ATF filter baru. Ok, dia dah lock, so dah settle. Boleh masukkan oil pan baru. Okay, so korang setiap kali tukar ATF filter, jangan lupa tukar oil cooler filter ni sekali. Oil cooler filter ni duduk dekat atas ni saja. Inilah oil cooler filternya. Setiap 60,000 wajib tukar sekali. Ini oil cooler filter lama, ini oil cooler filter baru. Nampak tak color dia beza kan? Okey, dah siap pasang semua. Minyak dah isi, minyak gear, minyak enjin dah isi. So sekarang ni kita running dulu enjin untuk check sama ada leaking ataupun tak. Kalau dah semua leaking tak ada, dah cantik, cuci-cuci nanti dan kita pasang cover, settle. Kemudian kita pergi ke scanner pula untuk check sistem. So korang mesti nak tahu berapa harga untuk servis ATF filter dengan ATF fluid kan. Harga dia tak mahal pun. Dalam So mana yang nak buat major service, yang tak ada masa tu nak buat kat rumah ke kat office, Roger je, bijak AutoCAD.